Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ikan yang dah dicuci bersih. Opah nak buat ikan bakar ya. Ini dia punya resipi yang nak digaul dengan ikan. Nanti boleh dirasa ya. Yang ni pula bahan untuk sambal belacan ya. Air asam jawa. Belacan tu digoreng dulu. Lepas tu baru digoreng bahan yang lain ya. Cili semua. Tomato. Agak-agak layu tu diangkat lah. Biarkan sejuk ya, nanti baru dikisar. Letak gula sebut perasa ya, dengan asam jawa. Yang ni kita nak perap ikan ya, gaul semua. Digaul rata ya, masukkan ke dalam perutnya semua. Diperap 10 minit ya. Letak minyak dalam periuk tu ya. Ini periuk yang tak lekat ya. Buat macam cara goreng ayam. Baru-baru ni Opah buat goreng ayam kan. Agak-agak dah masak tu dibalikkan lah. Dah pun siap. Opah ada buat rebus kangkung ya sedikit. Timun dengan sambal belacan. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.